Malam tu aku tak boleh tidur. Apa yang berlaku petang tadi, mak aku yang tiba-tiba pengsan, semua tu masih bermain dalam kepala. Tapi satu hal yang aku masih tak dapat hadam, kenapa Pak Andak tak nampak terkejut langsung masa aku cerita? Dia nampak tenang. Terdetik dalam hati aku nak pergi ke rumah Pak Andak. Lepas semua orang dah tidur, aku masuk senyap dalam rumah Pak Andak. Dari ruang tamu, aku perasan ada cahaya samar dari dapur belakang. Tapi peliknya, lampu dapur tak menyala. Cahaya tu macam datang dari lilin. Perlahan-lahan aku jalan ke arah dapur. Langkah aku berat. Aku dengar bunyi bisik-bisik macam bacaan atau jampi. Bila aku intai ikut celah dinding papan, terkejut aku tengok Pak Andak tengah duduk bersila depan sesuatu. Ada beberapa batang lilin dan atas lantai ada bungkusan kain kafan. Aku tergamam. Mata aku betul-betul nampak dia tengah melilit sejenis patung kecil dengan benang merah sambil membaca sesuatu dalam bahasa yang aku tak faham. Tiba-tiba dia hentak tapak tangan ke lantai dan patung tu tergolek. Bunyi berdesing masuk ke telinga aku. Masa tu juga ada satu bayang melintas dekat belakang dapur. Aku terus melangkah ke belakang, tapi kaki terpijak papan longgar. Bunyi itu kuat sampai Pak Andak tersentak. Mata dia pandang tepat ke arah aku, seolah-olah dia dah tahu aku mengintai dari tadi. Masuk sini, cepat. Dengan tenang dia panggil aku. Aku tak bergerak. Jantung aku berdetak macam nak meletup. Dia bangun perlahan dan berjalan ke arah aku sambil senyum. Pak Andak kata, tak sangka engkau nampak. Tapi tak apa, benda ni pun memang untuk engkau sebenarnya. Aku terkaku. Apa maksud Pak Andak? Aku tanya dia. Dia buka laci kayu, keluarkan gambar-gambar lama. Dan aku tergamam bila aku nampak gambar tu. Gambar aku masa kecil. Tapi aku tak pernah datang rumah ni sebelum ni. Kau keturunan dia juga. Darah engkau, darah yang sama. Tangan Pak Andak terangkat, seolah bersedia untuk mulakan sesuatu. Kain kafan yang digantung tadi mula bergerak sendiri, macam ditiup angin. Cerita bersambung di video seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.